Kita sangkut sini pula. Sangkutkan di sini. So kalau ditolak lagi. Okey, ni ada tu. Pokok lah ni. Okey. Macam mana nak buat? Kita sahut je lah cabaran. Yang ni. Saya letakkan batu ni lah ya. Nampak? Tak ada buat apa. Binatang akan terus berusaha. Bagaimana dia berusaha, kita pun kena berusaha. Okey, garan dah tutup. Tadi saya dah jumpa awal ya. Saya tutup garan supaya saya boleh pegang. Ni. Lubang. Aduh. Ni dah jarak lah ni. Sebab tanah tu setelah tarik bawa ke sana. Jadi, kita kena buat sesuatu. Untuk sementara, tapi saya nampak kena simen je lah. Bancuh satu simen. Tak batu. Itu je lah. Untuk sementara tu kan. Okey. Sementara saya letak batu. Tapi, nanti kita buat lah. Sekejap. Tengok dulu tepi-tepi ni. Nampak? Pokok pun dah boleh menjalar. Nak kena racun. Sekejap lagi saya racun. Jadi pilihan ni semua adalah benda yang perlu kita buat. Bila orang sebelah pun tak buat apa-apa, dia membina hutan lah kan. Tapi tak apalah. Tu hak dia. Tapi kita yang bersebelah ni, kena buka lah. Saya tapak ni. Masuk ke dalam lagi 2-3 kaki. Tapi dia buat pagar sampai sepadan kita. Tak apalah. Biarkan. Tapi dia tak pakai kan. Jadi kita kena proses. Ini risiko. Dia dah berlelit. Hari tu saya dah racun juga sebenarnya. Tapi masih belum mati. Mungkin baru 2 hari kot. Tak apa, saya cuba balas lagi. Okey, makin jarak ni. Ni semua dah makin jarak. Okey, kita nak buat sana. Hari ni saya buat batu sikit. Bawa aja batu-batu ni. Untuk sementara bubuh. Tapi nanti kita bancuh lah simen. Sikit-sikit je buat. Tak apa, insyaAllah. Mudah-mudahan dimudahkan urusan. So, saya nak buat ujung sana Okey, yang ni saya dah bawa lah batu untuk sementara lah. Alamak, salah. Boleh dah. Bukan pelayan ni kata. Okey, kita nak kena buka ni. Ya Allah, macam-macam cabaran. Dah terbuka. Mungkin dah babi kot dia sodok tolak sampai sini sangkut. Jadi pelajaran dia, kita sangkut sini pula. Sangkutkan di sini. So kalau ditolak lagi. Okey, ni ada tu. Pokok lah ni. Okey. Macam mana nak buat? Kita sahut je lah cabaran. Yang ni. Saya letakkan batu ni lah ya. Sementara. Nak bagi binatang tu tak tersangkut. Tak boleh Nanti saya simen lah. Pedulikan. Okay. Ini pun sama. Kita apa cara yang ada. Cara ialah blok dengan batu. Sementara. Okay. Macam tak praktikal ni. Dia sepatutnya duduk kat sini. So, batu ni kena duduk bawah sini luar. Macam-macam sebaran. Boleh lah. Tak apa. Kita buat selagi boleh. Alhamdulillah. Bawah je lah ni. Dan di sini. Ini di sini. Okey. Sekarang ni. Banyak lagi. Sampai sana. Tanah dah mula. Bila hari hujan. Dulu ni lapisan ni line yang paling bawah. Dia dengan ni bawah ni.
Yang ni, sejengkal saya lah. Sekarang dah jauh dah. Simen pun dah terapung. Tadi bawa. Okey lah, tak apa. Jadi kita, yang ni pun sama. Tak boleh. Batu dia dah lari lah. Okey. Saya letak simen je lah. Kemudian lah. Sementara letak dah ni. Sebab monyet boleh masuk. Banyak daun pisang dah terlipat. Okey. Yang ni nanti kita boleh. Suka tak suka kena buatkan ni. Bersama. Alright. Sebahagian saya kena potong lah. Itu je. Sekejap. Kalau dah bersentuh macam ni tak boleh lah. Ni memang kena. Untuk sementara kita tebas je lah dulu kan. Okey. Hai, kena keluar raya ni. Ni pergi tepi sini pula. Kena kerat tak boleh. Okey. Settle. Okey, ni sudah tebas. Sikit je Dia dah potong, nanti dia akan mati. Dan luar sana tu memanglah ikut hukum kita kena menebas. Luar sana saya buat sampai situ. Belah sana sudah racun sikit, belah sini belum. So ni kena racun lah. Hari tu dah racun. Cukup power kot. Hari ni kan kita balas lagi sekali. Mudah-mudahan dia mati. Sampai sana. Maknanya tepi-tepi ni okey lah. Luar pagar. Suka tak suka kena buat. Inilah asam garam. Okey. Kena buat lah. Terpaksa. Ada orang cakap, alah, lama sok malas. Saya tak cakap saya rajin, tapi benda ni mesti kena buat. Tak buat, kau ambil risiko lah. Ambil risiko buat kerja sia-sia. Arwah cikgu saya juga pernah beritahu. Cikgu zaman sekolah, bukan cikgu kebun. Saya mesti ingat pesan dia. Kau kalau tak buat, satu apa pun kau tak dapat. Lebih baik kau buat, at least kau dapat sikit daripada tak dapat langsung. So, moral of the story, jangan give up, teruslah. Banyak lagi tu nak kena. Pada dalam tu saya dah terangkan. Yang atas tu belum mati, kita dah potong. Nanti kita buatlah satu persatu. Okay, hari ni selesai yang ini dan ada batu sikit lagi, saya nak susun tepi-tepi. Okay, let's go.